Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita sekali lagi diberi kesempatan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri untuk tahun 1446 Hijrah dalam suasana yang penuh kegembiraan dan keberkatan. Tema Raya Barakah membawa makna yang besar dalam kehidupan kita. Keberkatan bukan hanya terletak pada kemeriahan juadah yang terhidang, tetapi yang lebih penting, ia hadir dalam hati yang penuh keikhlasan, ukhuwah yang terjalin erat serta usaha kita dalam mencapai kejayaan yang diredai. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak semua warga sekolah, para guru, staf dan anak-anak murid sekalian untuk menjadikan Syawal ini sebagai landasan untuk memperkukuhkan hubungan, memaafkan segala kekhilafan serta meneruskan perjuangan dalam menuntut ilmu demi membentuk masa depan yang cemerlang. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga sekolah. Semoga keberkatan Syawal membawa sinar baharu dalam kehidupan kita, membimbing kita ke arah kejayaan yang lebih bermakna di dunia dan akhirat. Selamat bercuti dan selamat kembali dengan semangat yang baru untuk mengharungi cabaran, terutamanya dalam aspek akademik serta kehidupan yang lebih berinspirasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Abdul Somad bin Jaafar, Guru Kanan Pentadbiran. Saya Cikgu Murni, PKM, Kecemal, PKITO. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami barisan Guru Kanan SMK Tengku Laksana ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kami, warga SMK Tengku Laksmana ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. SSSPL mengucapkan Selamat Hari Raya